Hai, Assalamualaikum and a very good morning. So hari ni kita akan tengok past year question untuk PSPM SK025 untuk tahun 2023 dan juga pada tahun 2024. Seterusnya untuk soalan yang keempat. Soalan yang keempat kata, compound A is formed when 2,3-dimethyl 1-butene reacts with hydrogen chloride. So draw the structural formula of A, and then we need to write the mechanism for the formation of A and state the class of carbocation involved. So, dia dah bagi clue dah. Compound A terhasil daripada 2,3-dimethyl 1-butene. Jadi kita lukis dahulu 2,3-dimethyl 1-butene. So, kamu ada 1-butene, kamu ada 4 karbon. Okey, jadi 1, 2, 3, 4. Ini adalah 1-butene dekat double bond dekat karbon yang pertama. Dekat karbon yang kedua, kamu ada methyl. Karbon yang ketiga, kamu ada methyl. And then kamu react dengan hydrogen chloride, which is HCl. So dekat sini dia akan undergo electrophilic addition. Okay, yang mana H itu akan masuk dan Cl tu akan masuk. So dekat sini kita akan follow Markov-Nikov's rule. Okay, Markov-Nikov's rule. Okay, yang mana hydrogen akan masuk di tempat yang lebih banyak hydrogen. So, bila kamu tengok dekat sini, okay, maybe kalau ini tak jelas sangat, kamu boleh lukis dalam bentuk yang begini juga. 1, 2, 3, 4. So, kalau kamu perhatikan dekat karbon-karbon double bond, karbon ini dia melekat kepada karbon, melekat kepada karbon. Karbon ini pula melekat kepada hydrogen, melekat kepada hydrogen. Jadi, bahagian sini yang ada lebih banyak hydrogen. Jadi, hydrogen itu akan masuk ke tempat yang lebih banyak hydrogen, CH3, manakala Cl akan masuk di tempat yang kurang hydrogen, which is Cl dekat sini. So, macam saya kata, dia akan follow Markov-Nikov's rule. Okey, jadi compound A yang akan terhasil adalah yang ini. Okey, ini adalah structure dia. Ataupun kamu nak lukis begini pun betul. Okey, so lepas kamu dah tulis compound A, kamu kena buat dia punya mechanism untuk formation. So, senang je. Kamu ambil balik structure yang kamu ada itu, and then kamu reactkan dengan HCl. Okay, so benda ini akan datang daripada serangan nukleofil. Nukleofil itu mesti adalah banyak elektron, iaitu tempat berlakunya, tempat adanya karbon-karbon double bond. Okay, jadi daripada karbon-karbon double bond, kamu akan serang hydrogen. Okay, bila dia serang hydrogen, HCl bond itu akan patah. Dia akan bagi ke sana. Okey, jadi karbon ini akan ambil hydrogen, ikut Markov-Nikov rule, hydrogen akan pergi ke karbon yang lebih banyak hydrogen. So dia akan masuk ke bahagian sini. Okey, dan bila hydrogen itu masuk ke bahagian sini, dia akan jadi CH3. Tempat yang tak ada hydrogen tu akan jadi positif, tempat kosong. So tempat kosong itu akan diisi oleh klorin tadi. So klorin tu akan pula masuk ke karbon yang pegang positif charge. Okay, so bila dia masuk, dia akan buat bonding. So iaitu Cl kat sini. So terhasillah compound A dekat bahagian sini. Okay, so dari segi pemarkahannya, kamu kena betul structure A, kamu akan dapat 1 mark kat sini. Arrow yang betul 1 mark, arrow yang betul 1 mark, arrow yang betul 1 mark, dan kamu tunjukkan kamu dapat tertiary carbocation. So you akan dapat 1 mark kat sini lagi. And then state dia adalah tertiary carbocation. So that's why kamu akan cukup 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cukup 6 markah. Alright. So itu sahaja untuk soalan question yang keempat.